Tapi ya boleh save lah dalam 20% gitu lah. Full tank, highlight saya pakai Euro 5. Okay. Full tank 200, bukan 240 lah. Alam ke Kota Baru, isi full tank 240 tadi 240. Tapi boleh jimat. Boleh jimat kurang dalam RM50 lah. Jimat Gitu. Okay, kalau pergi balik dah 100. Tu daripada segi minyak kan. Kalau dari segi performance tadi abang cakap memang Memang mantap lah. Pergi lah. Sedap lah. Okay, lepas tu saya try masuk dekat HRV. HRV dia lembab sikit lah. 1.8 lembab sikit. Ni saya pergi ke Sepang. Try cucuk. Masuk highway sorry, ringan kata memang terasa. Memang terasa. Sampai tengah bawa tu asal macam pick up dia ni kan. Laju nak pergi Asal ringan kata ni. Baru teringat mungkin Voltec ni kot kata. Kita bagi 10/10. Terbaik. Terbaik Bang. Sebabnya kita puas hati apa yang ditawarkan dengan kalau kita keluar modal tu, apa yang kita dapat tu kita puas hati. Benda ni kita kena try dulu. Jangan cepat nak judge nak dengar orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni, tapi kita tak try. Bila kita tak try, kita tak tahu. Ikhlas saya cakap kalau nak rasa kelainan tu, cuba Voltec. Terutama yang beli yang Voltec Max punya. Yang tu memang sedap.